haba mengalir? Jawapan dia ada. Now, the word that you're going to use in SPM nanti ialah bersentuhan secara terma. Or in English, we call this as thermal in contact. Or some of you guys might use thermally in contact. Maksudnya apa? Maksudnya macam ini. Saya berada kat sini, awak berada kat rumah. Boleh tak saya rasa haba awak tu, contoh sekarang ni. Panaslah, esok ambil MC lah. Can or cannot? Afham, panaslah Afham. Esok MC Afham. Cannot, betul? Kan? Jadi, untuk haba mengalir, dia mesti apa? Dia mesti bersentuhan secara terma. Okay, so ada 2 keyword tadi tu. Apa dia? Keseimbangan terma, suhu sama, bersentuhan secara terma. Okay, once bersentuhan secara terma, dia sentuh, apa jadi? Now what will happen? Okay, perhatikan kat sini. Ada pengaliran haba. Cut, cut, cut. Situ. Haba saya akan letak sebagai Q. Q, Q, Q. Tapi kita kena faham satu benda. Iaitu haba tak mengalir satu arah tau. Haba akan mengalir 2 arah. What I mean kat sini ialah yang panas bagi haba dekat yang sejuk pun sebenarnya bagi haba dekat yang panas. Tapi tak banyak. Okay, so what happen kat sini dia dah bersentuhan secara terma, maka apa yang awak bercakap ialah kadar pengaliran haba. This is the word you are going to use. Kadar pengaliran haba or the rate of heat flow tinggi. Okay, soalan saya. Siapa yang lebih banyak memberi haba? Panas ke ataupun yang sejuk? Sebab kita kena faham, dua-dua memberi tau. Dua-dua memberi haba, but siapa yang lagi banyak? You would say panas. Jadi, kadar pengaliran haba tinggi, high, from where? From hot to cold. Daripada objek yang panas kepada yang sejuk. Hot to cold. Ini kadar pengaliran habanya. Pas. Faham? Okay. Kenapa ada yang bertanya, Sir, kenapa yang panas itu lebih banyak memberi kat situ? Jadi awak kena faham satu benda, in physics, in chemistry, kita akan letak energy ni sebagai kita punya value, nilai. Jadi, kalau saya tanya awak, dari segi haba, if I just want to ask you about haba, haba mana yang lagi banyak? Panas ataupun sejuk? Now, you will say, of course, yang lagi banyak ialah objek yang panas, betul? Tapi soalannya, ada tak haba dekat objek yang sejuk? Ada, tapi tak banyak. Oh, faham? Alright, so ini ada bersentuhan secara terma, kadar pengaliran haba tinggi daripada objek yang panas ke yang sejuk. Jadi sekarang, soalannya ialah, balance tak pengaliran haba tu? Sebab panas asyik bagi banyak-banyak, yang sejuk bagi sikit je. Balance tak? Tak balance lagi. Belum balance lagi. Sebab apa? Nampak tak? Ada 3Q, 1Q. Okay, ada yang tanya, Sir, yang ni cecair ke pepejal? No. Yang ni kita cakap pasal pepejal dahulu. Nothing to do with liquid ataupun gas, sembang nanti. But now, just imagine yang ni ialah solid. Now, coming back to this one. Perkataan selain daripada kadar pengaliran haba ialah awak akan letak pemindahan bersih haba. Or the net heat transfer. Okay, the net ni maknanya dia punya saki-baki. Okay, cuba tengok kat sini. 3 haba, 1 haba. So, the net ni, baki ni mengalir daripada mana ke mana? Pemindahan bersih haba ini daripada objek sejuk ke panas ke sejuk. Now, you would also say, pemindahan bersih haba ialah daripada objek yang panas ke sejuk. Oh. Okay. Tak ada lagi saya sembang pasal keseimbangan terma. Belum lagi. So again, one more time. Let me just recap balik. Pertama sekali, objek panas, objek yang sejuk, siapa yang ada kandungan haba yang lebih tinggi? Which one has high number of heat? The high number of heat, you would say yang panas tu. Betul? Right? So kandungan haba yang tinggi jatuh dekat yang panas. Soalan saya, yang sejuk ada haba ke tak ada haba? Yang ramai, I think dia boleh keluar dalam paper 1 sebenarnya ni.
So yang sejuk tu dia ada haba, ya, dia ada haba. Tapi banyak ke sikit? You would say kandungan habanya, kandungan haba ataupun the amount of heat bukan zero tapi sedikit, low. Faham? Baik, baik. So kita faham kat sini, objek yang panas haba dia banyak, objek yang sejuk dia ada haba tapi sikit, bukan kosong. Saya nak beritahu awak satu benda. Objek yang paling sejuk berapa darjah Celsius? This is just fun fact sahaja. Nama dia ialah suhu mutlak. Ini awak boleh Google lah. Or absolute temperature. Salah tak apa? I mean, it's not in SPM pun. 444. 444. Berapa? 1 degree Celsius? No. 0 degree Celsius? I don't think so. Kita ada negatif juga, betul. Kita ada negatif 1 degree Celsius, 2, 3, 4. So, berapa degree Celsius? Sebenarnya, objek yang paling sejuk setakat ini yang kita boleh cerap ataupun measure ialah negatif 273.15 darjah Celsius. Suhu mutlak. Dekat sini, baru awak boleh cakap zero heat. Tiada haba langsung. Objek tak bergerak langsung. What about Mount Everest, sir? Mount Everest is probably negative degree Celsius tapi tak sampai pun dalam negatif 70-80. No, I don't think so. Dry ice? Yes, negative 78. Liquid nitrogen should be less than that. Okay lah. Minggu depan saya cuba bawa dry ice. Cuba awak tengok benda tu untuk muatan haba tertentu. But for now, kita tengok untuk objek yang paling sejuk yang tak ada haba langsung ialah suhu mutlak zero heat. Okay, baik. Even dekat angkasa lepas pun, dia punya suhu it is around here, negative 272.15. Awak boleh tengok Voyager 1, kita punya satelit paling jauh. Okay, again, one more time. So again, kalau saya cakap haba banyak, haba sikit. Okay, haba banyak, haba sikit. Mereka bertemu. So dekat sini, siapa yang lebih banyak memberi haba? Dan maknanya, haba tu keluar. Sebab dia kan kaya, dia kaya, so haba tu keluar. Objek panas ke sejuk ke panas? Panas ke sejuk. So sebab itu kadar pengaliran haba yang tinggi, the rate of heat flow is high daripada objek yang panas ke sejuk. Hot to cold. Okay, nanti kita akan pakai ayat ni tau. Soalannya ialah, dia mengalir tu sampai kiamat ke? Is it like all the way to the end of the time? No. Sampai mana dia nak bagi sampai mencapai keseimbangan terma. Okey, ini situasi ini saya akan cakap dia sebagai keseimbangan terma. Inilah keseimbangan terma kita. Okey. So if you say this is your state ataupun keadaan objek keseimbangan terma, saya tanya awak, mana yang lagi panas? Objek kiri ke objek kanan? Sebab dia dah bagi. So kat sini, siapa yang lagi panas? And the term kat sini dia pakai ialah dah mencapai keseimbangan terma, has achieved thermal equilibrium. Now you will say, yeah, suhu dia sama. Yang ni tak panas, yang ni tak panas. Yang ni tak sejuk, yang ni tak sejuk. Suhu dia sama. Oh, dalam keseimbangan terma, suhu sama. The temperature should be the same. Itu salah satu ciri-ciri keseimbangan terma. My next question to you guys ialah, kan suhu dia sama kan? Okay, kalaulah siapa yang bagi lagi banyak haba? Which one will give more heat? Yang kiri ke kanan ke kanan ke kiri? Sama juga sebenarnya sebab dua-dua kandungan haba dia sama. Suhu kan sama. Jadi kalau katakan saya bagi dua haba mengalir ke kanan, dua haba juga mengalir ke kiri. Clear yang ini? Maknanya haba tetap mengalir tapi sama je. So therefore perkataan ini kadar pengaliran haba ialah sama juga. Maknanya bukan daripada panas ke sejuk sebab tak ada panas sejuk pun kat sini. So you will say the word that you're going to use kat sini, your second one ialah
kadar pengaliran haba pun should be the same, sama. Ini untuk goreng ayat nanti. Okay. Now, next one ialah kita tengok dia punya what you call it, saki baki. Maknanya dia punya transaction ataupun dia punya overall. Kalau sini bagi 2 haba, sini pun bagi 2 haba. So, 2 dan tolak 2. Total kat sini ada berapa pengaliran haba in total. Now, you would say kosong, sifar. Okay, maknanya apa? Dia bagi 2Q, yang ni pun bagi negatif 2Q. Yang ni bagi 3Q, yang ni pun 3Q. So, total akan jadi kosong. Kosong itu apa? Kita akan pakai perkataan pemindahan bersih haba, net heat transfer is equals to 0. Okay, lagi bersamaan dengan kosong. So, ini ada 3 keyword yang awak akan pakai. Macam tadi, pemindahan bersih haba untuk yang objek ni, saya tulis sekali lagi. Dia tinggi daripada hot to cold. Kadar pengaliran haba tinggi daripada panas ke sejuk. Pemindahan bersih haba ialah daripada objek yang panas ke yang sejuk. Now, on this side, saya nak minta awak tulis kat sini. Keseimbangan terma ada 3 keyword. Yang pertama ialah suhu. Yang kedua, kadar pengaliran haba. And the rate of heat transfer equals to sama. Now, last but not least ialah pemindahan bersih haba. Or in English, the net heat transfer is equals to 0. Okay, setakat ni 10 boleh faham, 1/2 loss we jual right now. Go setakat ini so far. Okay, saya nampak ada banyak soalan pasal apa itu pemindahan bersih haba, kan? Apa itu kadar pengaliran haba semua tu. Okay, baik. Saya nak keluar sikit dari fizik, boleh tak? I want to go away from fizik, boleh tak? Jom kita jalan-jalan kita keluar fizik dah. Dah sampai. Okay, ini bukan kelas fizik tau. Ini bukan kelas fizik. Okay. Sekejap, saya ingat. Allah Akbar. Tanya lagi ke? Okay, baik. Away from physics. Saya nak lantik 2 orang sebagai contoh. Kita ada kat sini Akil Hakimi. Dan kita ada kat sini Duratul. Okay, sebab Duratul dia pemalu orangnya, dia suruh saya lantik Ikram. Duratul okey ke Duratul? Duratul duduk tepi dulu Okey, baik. Nah, sekarang ni awak nak set siapa yang kaya? Siapa yang nak kaya? Siapa yang lebih kaya awak nak? Awak nak Akil lagi kaya. Okey, sebab apa? Warna hijau ni. Warna hijau ni. Okey, Akil kaya. Saya akan cakap dari segi fizik dia punya, okey, awak cakap wang dia banyak, betul? You're saying he is richer sebab duit, betul? Tapi saya nampak dari segi fizik dia punya haba, the heat is high. Oh, okey, sekarang saya nak ukur. Awak cakap lebih kaya, lebih miskin. Bukan saya cakap Ikram miskin. No. Saya cakap kat sini Akil saja dulu. Akil ni kenapa? Okay, if you talk about haba dia tinggi, maka cakap pasal suhu dia pula. Suhu dia panas ke sejuk? Since awak cakap Ikram ni, terdekat Ikram mana lain mana yang lebih sejuk sikit supaya nampak. Ni Ikram. Okay, so siapa yang panas dekat sini? Now, you will say yang panas ialah Akil. Siapa yang sejuk? Yang sejuk dekat sini, you will say Ikram. Setuju? Setuju. Okay, baik. Sekarang kita cakap pasal kadar pengaliran duit. Kadar pengaliran duit. The word that I'm going to use right now ialah kadar
pengaliran. Okey. Dalam dunia biasa kita akan pakai duit, tapi saya akan pakai in physics Hubble. Heat. Nampak tak tulisan saya tu? Can you guys see my handwriting? Teruk sangat. Ha. Okay. Now, kadar pengaliran Hubble mana yang lebih tinggi? Now, you have to understand satu benda, iaitu Ikram takkan asyik terima je duit, betul? Dia mesti bersalah juga. So, Ikram pun sebenarnya dia bagi juga duit ke Akil, tapi Akil tak tahu pun sebenarnya. Akil cakap, tak bolehlah, dia nanti dia dapat banyak pahala. Bagilah sikit kat dia. So, dia pun nak pahala juga, dia bagi sikit ke Akil. Now, again kat sini, kadar pengaliran Hubble atau kadar pengaliran duit mana yang lebih tinggi? Which one is higher? Daripada Akil ke Ikram ke Akil, always say, sentiasa cakap apa? Sentiasa cakap hot to cold. Ini ayat kita. Okay. Now, here's the thing. Dia punya pemindahan bersih dekat situ. Ini ayat yang paling berat lah, I would say. Pemindahan bersih. Sekejap, pandang bawah sekejap. Pemindahan bersih, ini ayat pertama kita, kadar pengaliran. The net, ataupun bahasa mudahnya bersih, sama dengan berapa? 3/1. Kalau kita boleh nampak lah dia punya transaction. Kan? Kosong ke tak kosong? Kosong ke tak kosong? Okay, kalau kita kira 3/1 jadi 2. Tapi kosong ke tak kosong? Tak kosong. Jadi, bersih menghala ke mana? Bersih itu menghala daripada hot to cold ke cold to hot. Now, you would say from sama juga. Biasanya saya buat Ctrl C, Ctrl V. But of course, it will be hot to cold. Yang ni clear? Okay. Baik. Okay, lupa dah. Okay, baik. Sekarang ni, kalau kita tengok situasi ni, Akil asyik bagi. Ikram pun bagi sikit sahaja. Sampai mencapai keseimbangan terma. Let me draw again. Kali ini, situasi ini, ialah saya ada Akil. Akil macam menyesal. Tapi saya harap dia ikhlas lah. Ikram pun macam menyesal juga. Saya tanya, siapa yang lebih kaya kat sini? Siapa yang lebih kaya kat sini? Okay, dari segi suhu kita tahu, suhu sama, betul? Kan? Okay, kat sini apa yang sama? Suhu. Suhu sama. Temperature is the same. Betul? Okay, dan kita kena faham, Hubble sentiasa mengalir. So, bayangkan sekarang, suhu dah sama, Akil bagi 1, Ikram bagi 1. Akil bagi 2, Ikram bagi 2. Dah suhu sama, tak siapa yang kaya, tak siapa miskin? Now again, perkataan kita akan pakai ialah kadar pengaliran itu banyak daripada panas ke sejuk ke panas, sebab dulu tak ada panas sejuk pun. Or in other word, kadar pengaliran Hubble, kadar pengaliran duit, atau kadar pengaliran rate of heat flow, duit ataupun Hubble, banyak kat mana? Kiri ke kanan ke kanan ke kiri? You would also say sama. Nampak? Suhu sama. Kadar pengaliran pun sama juga. Now, here's the thing. Yang ayat yang paling berat kat sini. Right? Iaitu net, bersih. Macam tadi kita nampak bersih daripada yang kaya ke yang miskin. Daripada hot to cold. Sekarang, kan, 2 bagi kat sana, 2 bagi kat sini. So, my question to you guys ialah, the net, bersih, dah macam kelas account pula, ialah berapa bersihnya tu? Bersih. Macam tadi, bersih, dia dapat 2 ekstra kat situ. Betul? Kan? Kat sini bersih, jangan cakap kosong. Jangan cakap sama, cakap kosong. 0. So again, dalam keseimbangan terma, the term that you're going to use ialah sama-sama kosong. Oh. Faham? Macam orang cakap, ada baki tak? Baki? Tak ada baki. Kan? Tak orang cakap, ada baki tak? Sama? Faham Contohlah, saya jual pisang goreng, kan? Lepas tu, pisang goreng tu dalam RM3. Awak bagi saya RM5. Kan, awak bagi saya RM5, awak cakap kat saya, bang,
Ada baki tak? Baki Ayat selain baki? Ada net tak? Net. Bersih. Sama. Does it make sense? Tak kan? So awak bagi contoh sekarang ni, awak bagi saya RM3. Now, harga pisang goreng RM3. So awak tanya saya, abang ada baki tak? Maka saya cakap, sama. Does it make sense? No. So you say, zero. Clear? Wih, tak nak panggil abang, panggil pakcik. Allah Akbar. Pakcik ke? Clear yang ni? Sekejap. Saya ingat sikit Cuba korang jangan gerak. Okay. Baik. So sekarang ni, since you guys dah faham konsep dia, Allah, nanti saya ingat dah pulak. Okay. Now, saya minta awak bina ayat boleh? Sebab benda ni boleh keluar dalam bahagian B, 4 markah. Jom. Let's take a look kepada pesakit. Okay, sekarang kita ada 2. Kita ada pesakit dan kita ada satu lagi benda. Benda tu. We have a patient and kita ada pesakit kat sini. Jadi satu lagi ialah thermometer. Another thing over here ialah thermometer. Soalan saya dekat awak ialah, kan, awak bukan awak ingat dia hisap rokok. Astaghfirullahalazim. Thermometer lah. Okay, baik. Now, soalan saya dekat awak semua, kalau saya letak termometer dekat dia, siapa yang lagi panas, siapa yang sejuk? You have to identify that. So, siapa yang lagi panas? Pesakit lagi panas sebab dia macam demam. Dia demam kan? So, siapa yang lagi panas? Okay, yes. Awak kena identify tau. So, kat sini saya akan cakap, pesakit panas dan juga termometer sejuk. Betul? Okay. What's the first thing? Benda pertama yang awak cakap untuk pengaliran haba. So what is the first thing? Boleh tak termometer ni saya letak dekat Kedah, pesakit kat Johor? Ataupun pesakit dekat Sabah, saya letak termometer ni dekat Kelantan? Tak boleh, betul? So dia kena bersentuhan secara apa? It must be thermally in contact. Inilah awak kena sebut dalam yes PM. Or in other word, saya tulis point form dulu, awak jangan hafal ayat full saya akan letak kat sini. So benda pertama awak kena sebut ialah pesakit dan juga termometer bersentuhan secara termal or thermal in contact. Macam mana nak bagi thermal in contact ni? How? Letak kat mana? Letak kat hidung, letak kat rambut, letak kat mana? Now, you will say, letak dekat bawah lidah boleh, dekat ketiak boleh, betul? Kan? Under the tongue. Okay, baik. Sekarang ini, haba mengalir, kadar pengaliran haba tinggi daripada mana? Termometer ke pesakit ke termometer? Kadar pengaliran haba. Now, the word that you're going to use, pakai je ayat dia, iaitu kadar pengaliran haba yang tinggi. High rate heat transfer of flow pun boleh juga. Kadar pengaliran haba yang tinggi daripada mana? Daripada pesakit ke termometer. From hot to cold. Saya letak hot, awak faham itu ialah pesakit. Saya letak cold, awak faham itu ialah termometer. Sehingga mencapai apa? Sebab dia takkan sampai habis. Until it reaches, what's the word? Keseimbangan terma. Let me just put that sebagai KT dulu boleh? Keseimbangan terma, or in English, thermal equilibrium. Alright, so in here, sehingga keseimbangan terma or thermal equilibrium. Di mana suhu pesakit akan jadi sama dengan apa? Suhu pesakit akan ada sama dengan suhu termometer kat situ. Buat makan kat situ, Hamimah sudah ada. Ayat nanti saya letak 1, 2, 3, 4. Keseimbangan terma tu dia satu point kat situ. So biasanya 4 markah kat situ.
Okey, senang, susah, sesah, sesat. Untuk ayat saja, mengayat saja untuk hari ini. Sebab apa? Kita akan buat lagi banyak kali, jangan risau. So, pemindahan bersihaba nak tulis ke? Boleh kalau awak nak tulis. If you want to write pemindahan bersihaba, saya letak situ siap-siap. If you talk about pemindahan bersihaba, you can. Saya tulis pemindahan bersihaba pun boleh juga. You can. Okay, tapi pemindahan bersihaba, awak tidak perlu cakap tinggi. You just say pemindahan bersihaba dari. From where? Transaction tu daripada mana? Ataupun haba tu banyak datang daripada mana? So, but here kat sini awak tengok, saya pakai perkataan kadar pengenalan haba yang tinggi. Dia ada dua beza sikit ayat dia lah. Okay, but I will put it in the answer nanti. Okay, alright. Mengganggu ke? Mengganggu. Allah Allah. Sekejap, kita water break sekejap Kan cuaca panas. Kita water break sekejap je Kenapa tu? Tai kosong. Saya simpan cawan dia tu. Okay, baik. Kita ada air, kita ada aiskrim kat sini. Mana yang panas, mana yang sejuk? Kita buat point dulu, nanti saya akan upload dalam jawapan. So, mana yang panas? If you have ice cream and you have water right over there, air panas ke air sejuk? Yang lebih panas will be air. Yang ice cream ni panas atau sejuk? Sejuk. Kita buat keyword dulu, boleh? Okay. Ice cream dan juga air, water ni bersentuhan secara terma ataupun ice cream dimasukkan ke dalam air supaya bersentuhan secara terma. Okay, thermal in contact. Maka dua perkataan saya akan pakai. Satu ialah pemindahan bersih haba or the net heat transfer daripada mana ke mana. From where to where. Mana yang lebih banyak menderma ataupun lagi banyak. Macam tadi tu awak tengok, kan? Akil, pemindahan bersih haba, akil ke ikram. Hot to cold. So from this situation, pemindahan bersih haba daripada mana ke mana. Now you will say daripada air ke ice cream. Yes, you are right. Ataupun ayat saya nak pakai ialah kadar pengaliran haba. The word I'm going to use ni lah rate of heat transfer tinggi or high. Rate of heat transfer daripada mana ke mana, sama juga ayat dia, daripada air ke ice cream sampai kiamat ke, sehingga until it reaches, sampai bila dia bagi ni. Now you will say sampai ke ya betul, imbangan terma or thermal equilibrium. Apa jadi kalau keseimbangan terma? Apa jadi suhu air dan suhu aiskrim akan jadi apa? Now, when you talk about keseimbangan terma dah tercapai, only then you will say suhu untuk air akan sama dengan aiskrim. Oh, easy peasy, sup sweet. Okay, nanti awak akan belajar iaitu bila objek itu cair, suhu tak berubah. 4.3 nanti awak akan belajar. Sebab tu nanti awak akan belajar pasal haba pendam tentu nanti. Latent heat. Okay, 4.3. But for now, kita faham kat sini ialah dia lebih tahan sejuk. Nama lah. Jawapan full saya akan upload dan jawapan, jangan risau. Okay, all of this. Kenapa saya tak letak siap-siap? Sebab saya tak nak awak hafal. Saya tak nak awak hafal. Okay, I want you to get the point dahulu. Okay, sekarang ni, keluarkan kalkulator. Jom. Dah. Boleh bagi tahu saya tak nama kelas awak apa? Sebab kita ada pengiraan sikit tau. We have some kind of calculation. Apa nama kelas awak? Firnas. 4 apa? 4 gamma. 4 bestari. 4 SN1. 4 umur. 4 Ibnu Sina. 4 English. Ada. 4 English, 4 Maths, 4. Ya, betul.
4 nilam. Okey, 4 azam, 4 alfa. UKM. Okey, baik, 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 baik. Kelas awak, saya letak sebagai 4 Plusian. Boleh? 4 grup A. Okay, awak bayangkan sekarang, dekat kelas 4 grup A tu, awak tengok luar tingkap, bayangkan ada Jennie Blackpink. Dia lalu. Ah, I'm very hot, very hot. Right? Tak pun Martin daripada Coldface, dia lalu. Oh, Malaysia, hot, hot. Kan? Okay. Awak nak cakap awak doktor, tak ada lagi kepakaran tu. And then Jennie ataupun Martin cakap, I need thermometer. Dia perlukan thermometer. Jadi, apa yang awak nak buat? Sebab kalau nak rawat, tak ada lagi kepakaran tu. Awak boleh bina thermometer sendiri. How? Nak beli? Tak cukup masa, tak cukup duit kadang-kadang. Betul? Thermometer kadang mahal. By the time dia dah pergi klinik dah. Okay, awak boleh pergi kat makmal fizik, katakan thermometer tu, awak jumpa thermometer tu lah tak ada nombor. Maksudnya macam ni, awak tengok thermometer tu kan, biasanya kan dia ada nombor kan, tak ada nombor kat situ. So macam mana kita nak calibrate? Contoh sekarang ni, awak nampak thermometer kat dalam makmal tu, yang ni tak ada nombor. So ini berapa suhu dia? Ini berapa suhu dia? Sebab itu kita akan tengok iaitu menentu ukur termometer kat sini. So kita akan pakai formula ni. Okay. So the first thing ialah, kalau saya tanya awak, ini ialah ais. Saya letak termometer yang tak ada nombor situ. There's no number, there is no scale. Okay. Jadi sekarang, dia naik setakat sampai sini je. Let me just show you. Ni merah tu kan. Dia naik sampai sini je. Jadi sini berapa degree Celsius? How much you will say? You will say 0 degree Celsius. Sebab ais kan dia lebur kat kosong kan? Maka ketinggian itu kita akan panggil dia sebagai L0. Kemudian, awak ada termometer tapi tak ada nombor tau. Apa yang awak boleh buat? What can you do? Supaya awak dapat nombor 100 darjah Celsius. You got two numbers kat sini. Yang paling low, yang paling high. Maka awak letaklah dekat air yang mendidih. We'll put this as steam. Dia naik sampai ke atas tu. Tadi kita ada satu label betul. Sini kita letak sebagai 0 degree Celsius kita tadi. Dia naik sampai ke atas. Dia stop kat situ. Maka sini berapa darjah Celsius? You will say 100 degree Celsius. Jadi sekarang kita akan tengok dia punya ketinggian, kita akan letak dia sebagai L100. Okay. Oh, cakap, Jenny, sekejap. Wait first. I have to measure first. Martin, wait first. I have to measure. I got two measurement right now. Saya ada kosong, saya ada 100. Tunggu sekejap. Okay, kita ada dua nombor kat sini. Sekali lagi, apakah ketinggian ni? What do you call this? Length. L0. Kita panggil daripada atas sampai ke bawah itu ketinggian apa itu? Now you will say ini ialah L100. Okay, kenali dua ini. Okay. So, bila awak dah ada 0, bila awak dah ada 100 kat situ, awak boleh determine, awak boleh tengok mana-mana ketinggian itu berdasarkan dia punya ni, formula. Meaning to say that, kita ada apa? Kita ada theta, suhu yang kita tak tahu, unknown. Right? L theta tolak L0, okay, apa situasinya ialah, bayangkan sekarang, awak dah ada termometer tu, yang belum ditutup ukur, kan? Awak ada satu nilai kat situ, 0. Awak ada satu nilai situ, 100. Okay, mau cakap, Jenny, Martin, punya maaf, masuk ke termometer, pak, like that. Dan suhu naik sampailah dekat sini. So ini awak tahu tak berapa darjah Celsius? Do you know how many degrees Celsius on there? Awak letak sebagai theta sahaja. Maka awak kira ketinggian situ, you will say L theta. Oh. Okay. Nak tengok situasi ni, formula ni tak bagi dalam exam tau. Tapi dari cara nak ingat. Ni nama dia low. Setiap kali awak nampak low, awak tolak dia, boleh? Tolak dia.
tolak low. Maksudnya apa? Theta sama dengan L theta tolak siapa? L theta tolak low. Lepas tu bahagi dengan L100 tolak dengan siapa ya? Tolak dengan siapa ya? Tolak dengan low. Lepas tu darabkan dengan apa? Darabkan dengan 100 darjah Celsius. Tu je. So anything tolak low. Nah, ini untuk fizik je tau. Jangan awak jumpa orang yang nama low, awak pergi tolak dia. Baik, coming back to this one. Katakan saya ada soalan ke sini. Let me just show you example. Muka surat 5. Semua orang, jom, let's go. Okay. So basically apa tak? Kalau awak boleh solve ni, kan kita doa sama-sama supaya one day Jenny ke Martin ke kumpulan EXO ke datang kat kelas awak, dia sakit ke demam ke, awak boleh bina termometer kat situ. Jom. Alright, let's go. Take a look at this first question. Panjang turus merkuri dalam termometer pada 0 darjah Celsius ialah 2.6 cm. Okay, geng. Kalau katakan saya ada termometer, tapi termometer ni saya tak tahu sebab tak ada nombor dekat situ. But my question to you guys ialah, kita dah set iaitu pada 0 darjah Celsius bersamaan dengan 2.6 cm. 2.6 cm tu apa? L theta, L100 or L0? Low. Tolak dia. Okay? Lepas tu dia cakap apa? Dia cakap panjang turus semasa 100 darjah Celsius ialah 22.6. Saya letak dalam air yang mendidih. Dia naik. Dia naik kat situ ialah sampai 100 darjah Celsius bersama dengan 22.6 cm. Itu ialah apa? L100, thank you very much. Now, lepas tu suhu dah turun balik semula. Okay, as usual. Now, apakah suhu apabila turus mercury tadi tu, the mercury column rises sampai dekat sini? Iaitu tak tahu berapa darjah Celsius, saya letak sebagai theta sama dengan L theta. Berapa L theta kita? Our L theta kita tahu 16.9 cm. Tapi kita tahu tak berapa degree Celsius, kita tak tahu. So therefore, what formula you going to use? Kita tak tahu berapa suhu dia, kan? Sama dengan L theta tolak siapa ya? Tolak siapa? L0 tolak low. Okey, bahagikan dengan L100 tolak siapa? Tolak low juga. Okey, maka load jatuh. Darabkan dengan 100 darjah Celsius. No marks yet sebab tulis formula tak ada markah. Awak substitute ada markah. Soalan saya, L theta tadi berapa ya L theta? What is your L theta? L theta bersamaan dengan 16.9. Tolakkan dengan 2.6 low kita. Bahagikan dengan 22.6, tolakkan dengan 2.6 sekali lagi, darab 100 darjah Celsius. What would be your answer? Go. Jawapan dari situ dah siap. Your answer is, dapat tak? Kalau boleh, tolak dulu tau. And then, up to you. Awak nak bahagi atau darab, tapi macam saya akan bahagi dahulu, baru saya akan darab. 71.5. Ada unit belakang tak? Okay, sebab termometer biasanya 1 titik perpuluhan sahaja. Now again, the answer should be 71.5. Tiada markah lagi untuk saya. Why? Penat dia kira. Ya, degree Celsius. Senang, susah, sesah, sunang, sesat. Okay. No worries. Sulam, apa? Menyelam, scuba. Okay. So a lot of people kat sini mungkin dia keliru mana dapat bonus number, betul? Mana dapat ni semua ni kan? Okay, baik. Dah kicau mania, dah risau kat sini. Why not we try to do one more question? Saya buka dalam Q&A boleh? Okay, jom. Tarik nafas semua orang. Dah. Tarik je. Okay, nanti kita tembus. Muka surat yang sama, nombor 3. Jap, saya nak tanya, termometer sebuah ke? Yang pakai BM? Termometer sebuah ke sekeping? Ke sebatang? Sebatang kan? Sebuah.
Yang sehelai itu saya minta awak tukar kelas ke BM sekarang Okay, baik. Coming back to this one. Sebuah termometer merkuri yang belum ditentu ukurkan mempunyai panjang merkuri 5 cm dan 25 cm. Bila kita masuk dalam ais, dia naik jadi 5 cm. Bila kita masuk dalam steam, iaitu air yang mendidih, boiling water, dia naik 25 cm. Okay. Sekarang ni saya akan lukiskan termometer kita. Okay. Saya nak tanya awak, dia naik dekat sini sahaja. Berapa tu? Dia naik dekat ais yang melebur. Berapa cm kat situ? 0 degree Celsius bersama dengan 5 cm. 5 cm ini diletak sebagai simbol apa? Ketinggian dia L0. Dia naik lagi sampai ke sini 100 darjah Celsius. Berapa ke situ dia cakap? Steam 25 cm. Itu ialah apa? Ketinggian dia dekat 100 darjah Celsius L100. Oh. Okay. Tapi sekarang dia ada 5 cm, 25 cm. Soalan cakap apa? Soalan cakap apabila dia masuk dalam satu cair, one liquid, dia naik sampai 12 cm. Okay, let me ask you this question. 12 cm itu bawah 5 ke, atas 25 ke, ataupun atas 5 ke, bawah 25 ke? Where? Where? Where is 12? Bawah 25 ataupun atas 5, betul? Should be somewhere in the middle, betul? Somewhere in the middle there. Okay, kita tahu ini bersamaan dengan 12 cm. Apa simbol yang kita nak letak kat situ? L theta. Oh. So, awak tahu tak berapa suhu dia? Kita tak tahu, itulah soalan minta. Faham? So, use the formula, iaitu theta is equals to, ya, saya tahu tolak dengan low. Apa tolak dengan low dulu? L theta tolak dengan low, dan juga L100 tolakkan dengan low, darabkan dengan 100 darjah Celsius. From here, I think you can get the answer, iaitu apa? Iaitu 12 cm tolakkan dengan 5 cm, bahagikan dengan, what you have right now ialah 25 to L100, tolakkan dengan 5 sekali lagi, buat yang ni dulu, baru darab 100 darjah Celsius. And don't forget about the unit. Apa unitnya? The unit should be degree Celsius. Answer ialah 35 degree Celsius. Senang, susah, sesat. Maka dengan ini saya buka laluan untuk Q&A. Go. So, formula ni wajib ke, sir? Kalau ada formula lain, go ahead, tak ada masalah. Tapi so far yang saya tahu, this is the only formula yang dia ada. Easy peasy. Sup. Lagi soalan? Apa maksud bersih haba? Bersih maknanya ada lagi tak? Macam tu. Ada lagi tak? Tu bersih maknanya. Alright. Contoh sekarang, awak bagi saya RM10, saya bagi awak RM8. Bersih dia ada bersih lagi ke ataupun ada kosong? Or the net tu, ada net lagi ke ataupun ada what you call, dia jadi kosong dah? Masih ada baki lagi. Betul? So dia belum kosong. So itu ialah net. Bersih. Okay. Lambda, kita tak lambda sini tau. Lambda yang awak cakap lambda, you mean theta. Theta ini ialah suhu. This is your temperature. Okay, sir. Nak tengok soalan tadi? Nak salin. Okay, tak apa. Maksud awak yang ni saya akan upload dalam jawapan tau. By the way, siapa yang baru kat sini, awak boleh download jawapan tau. After the class. Sekarang tak adalah. Okay. Lagi. Wajib hafal ke formula ni? Dia boleh keluar dalam paper 1. So, I really hope that kalau keluar soalan ni, it is an easy answer sebenarnya. So, kalau boleh, jangan hafal, biasakan. Biasakan. Okay. Sekejap. Yes, you can, Ira. Paper tu dah ada juga ke, sir? Okay, saya tak pernah lagi nampak soalan ni keluar dalam paper tu yang heavy marks. But I can say this. Dalam physics, maximum markah dia boleh tanya
3 ke 4 markah. 3 to 4 marks. Okay. Ada soalan tak? Any question so far? Tak ada. Okay, minggu depan kita akan masuk pengubah suaian termometer minggu depan. Alright, minggu depan. Yang ni boleh keluar dalam section B atau section C. Modification. Okay. Now, minggu depan kita akan masuk benda ni tau. Menurut muatan haba tentu, specific capacity. Tapi saya ada satu request, boleh tak? Okay, yes, malam ni saya akan upload answer, jangan risau. I will upload answer. Tapi ini request yang saya minta sangat-sangat. Kalau boleh, please do this. Boleh tak? Requestnya ialah, sebelum awak masuk kelas saya nak awak semua tolong makan dulu, boleh tak? Makan. Sebab kelas minggu depan dia mencabar iman dia. Dia punya tahap kesabaran tu kena tinggi lah kalau tak makan. So please, kalau boleh saya nak kelas-kelas semua sebelum masuk kelas saya minggu depan, just for next week je. Saya minta semua kalau boleh tolong makan dulu. Please. Janganlah sekarang. Minggu depan. Boleh Sebab saya akan zoom in, zoom out kat sini. Masuk, makan sambil layan kelas, tak ada masalah. Should be okay. Alright. I think that's all for today. Tujuan untuk hari ini. Minggu depan kita akan masuk more details on this one. And of course, more on the calculation part on 4.2 nanti. Okay, I think that's all for today. Tujuan untuk hari ini. Oh, by the way, awak dah tahu kan beza antara suhu dan juga suhu dan juga haba. Okay, I want you to, okay, sekarang ni, pilih satu. I want you to choose one. Pilih yang mana? Which one do you want? Say stop. Stop. Sini. Okay. Sini tadi. So next week kita akan jumpa pasal muatan haba tentu. How does heat transfer? See you. Take care guys. See you. Bye-bye.